semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat jadi ibadat kerana Allah. Mandi kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besarnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insya-Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa. Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah, ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun hidup dia kerana Allah.